Assalamualaikum guys, welcome back saya punya video channel saya. So hari ni video hari ni kita nak buat apa? Kita nak buat masak-masak. Abang buat makanan. So kita nak buat masak, kita nak masak apa? So kita nak buat churros. Kita nak buat churros. Saya akan ajar korang macam mana buat churros dari rumah. Barang dia senang je. Korang boleh buat sendiri kat rumah. Tak payah nak beli kat luar. Tak payah beli kat pasar malam. So kita akan ajar. Kita akan ajar macam mana cara buat churros dari rumah. Okay? Nak buat tak? Okay, jom kita buat. Okay korang, so kita nak buat churros. Kita barang-barang churros senang je. Dia 4 barang je, tak banyak pun. So tepung gandum, kita ada telur, kita ada butter, kita ada gula. So cara nak buat je. Dia nak tolong abang. So cara nak buat je, kita pakai air. So kita ada air, air 1 cawan, 1 cup ni. 1 cup ni air 1 cup, tepung pun 1 cup. So kita panaskan je. Okey, dia nak tolong? Pegang ni. Pegang. Abang ni pun. Okey, tak. Wah, okey. Okey, dah letak. So kita panaskan dia. Tunggu air mendidih dulu. So baru kita masukkan tepung. Kita akan masukkan tepung. Masukkan tepung nanti. Sebelum masukkan tepung tu, kita masukkan butter dalam 4 sudu. Okey, kita masukkan butter dalam 4 sudu. So ni cukup kok. Satu ni. Sikit. Okay, satu cukup lah. Dalam ni, satu blok ni. Okey, abang dah olah. Janganlah cabut. Habis ni. Letak balik. Letak sini. Letaklah. Habis apa punya ni? Ni, masuk sini. Lepas tu nak buat apa? Main. Lepas tu buat sepak. Ni letak. Okey. Dia klik. Okey dah. Oi. Jatuh pula. Ya. So, okey, butter pun nak cair dah. So, kita tunggu air mendidih. Okey, tengok air pun dah mendidih. So, sebelum kita masukkan tepung, kita masukkan gula dalam 1 sudu. Okey, ni gula dalam 1 sudu. Kita buat churros. Churros ni orang boleh je buat kat rumah. Boleh. Tak payah nak beli. Kalau siapa-siapa yang suka makan churros tu, korang tak payah nak beli kat luar. So boleh buat kat rumah je. So kalau ada barang ni kat rumah, kau boleh orang buat. Kalau korang tak ada butter, boleh pakai margarine. So nak orang main pula. Nah, abang nak cup. Ni cup ni. Okay, kita ambil 1 cup cawan ni. Air pun dah mendidih. So 1 cup. Sekejap ya. Okey. Sekejap. Tak cukup. Okey. Okey, bila dah air mendidih, korang tutup api. Terus letak tepung. Okey. Ya, tolong tutup. Wah, pandainya. So kita kacau dia. Sampai sebati.
Kalau kau ada senduk kayu, boleh pakai senduk kayu. Jangan pakai wire wish tu. Wire wish kalau korang kacau wire wish, dia susah. Dia melekat. So pakai senduk kayu ke ada pun, kalau sudu macam Cairo Ami ni. So korang pakai je. So dia dah sebati macam ni. Okay. Kita angkat dia. Dia nak tolong jap je. Panas. Okay. Dia tolong pecahkan telur. Boleh tak? Nak tolong juga? Nak tolong juga? Ya, ada nak ambil telur. Ya, tolong. Pecah. Abang, pecahkan. Pecah. Pecah dah ni. Abang, pecah. Bukan pecah kat situ. Okay, dah buka gitu. Macam mana? Wah, pandainya Adam. Ya Allah. Ya Allah. Okay, dah. Okay, Adam buang. Buang kulit. Abang. Ya? Dulu? Macam mana? Ya. Abang. Ya. Ya, tak apa, nanti apa buang. Okay. Ya? Abang. Okay. Okay, dah. Sini. Ya. Pergi basuh tangan. Pergi. Okey. Okay, korang pecahkan telur 3 biji. So, ya. Alright. Sekejap lah, dia nak makan churros. Kejap Abang buat. So, pecahkan telur 3 biji. Korang kena masukkan satu. Masukkan dekat sini. Masukkan satu persatu telur. Okay. Okay dah. Okay, nanti tu. So, kita kacau. Abang, kita kacau-kacau. Kacau-kacau dia. Ke sini. Dia nak tolong. Ya, nanti. Ya. Abang buat. Dah. Abang buat. Dah. Okay. Nombor 3, nombor 3. Nombor 2, 3. Tu kacau dia. Telur masuk satu persatu tu. Jangan korang masuk semua. Aduh, Adam sakit. Dia pergi cubit pula. Okay. Masuk. Okay. Ya. Okay, masukkan kacau. Wah, lenguhnya. Ya, tolong. Tolonglah. Alah, anak dara ni. Okay, masuk lagi sedikit. Habiskan. Okay. Yang tak ada singki. Tak singki do je. Do. Allah. Lagi jampak. Ya. So, sikit lagi. Korang masukkan telur 3 biji. So, kacau. So, kalau pakai menu ni, tangan ni lenguhlah sikit. Kalau korang ada mixer, korang boleh pakai mixer. Kacau pakai mixer je. So, okay. Jadi je macam ni. Okay, nampak tak? Okay, jadi macam ni. So, jadilah churros dia. Do churros ni. Ni. Okay. Ni. Ni. Apa? So, kita dah siap dough dia. Kita nak buat apa? Nak goreng churros. So, kita panaskan minyak dulu, okey?
Okay, kita tengah panaskan minyak. So kita nak piping ni. Korang kalau ada piping bag ni, yang plastik ke, yang ataupun yang boleh kain ke, boleh piping. So kita nak masuk dalam ni. Kalau tak ada, korang boleh beli ke kedai-kedai bateri ke. Kedai bateri je biasa ada jual. So masuk dalam ni. So masuk ni. Okay, boleh lah. Okay. Sekejap. So dah masuk ni. Ambil ni acuan dia ni. Dia kejap je. Sekejap ni acuan ni. Dia macam ni. Kau ambil satu lagi plastik. Masukkan ni. Ya kejap. So Ya. Nak gunting. Okay, gunting je. So okay, boleh macam ni. So yang ni, so kau gunting sikit. Yang ni, so masuk je satu lagi. So dia 2 lapis supaya dia kuat lah. So supaya dia kuat. Nampak ni. So inilah curus dia. Sekejap. Sementara minyak kita nak check. Minyak. Okey, minyak pun dah panas. Biar, sekejap. Biar, nak pegang. Ada curus ataupun gunting. Okey, boleh tengok ni saya buat. So kau gunting. Nampak tak? Ya. Okay. So korang boleh buat kat rumah je. Barang kalau ada kat rumah, so boleh buat je kat rumah. Curus ni kan susah pun nak buat, senang je. So kau boleh makan yang anak-anak, boleh makan petang-petang yang anak-anak. So okay. So kita goreng dia. So ni kita goreng dia sampai dia garing lah. So kalau garing korang boleh angkat. Ya. Tu, apa tu? Kenapa tak situ? Okey, korang goreng dia. Cakap apa? So tengok dia nak garing dah. So nampak ni. Okey. Sikit lagi. Kita goreng dia. Okey, boleh lah ni. So kita angkat dia. So nampak cantik kan? Cantik colour. Dia buat colour macam ni kira okey dah ni. Kita masak ni. Okey. Kita angkat dia. Okey, nice. So bagi serap sekejap. So kita goreng lagi. Okey. Nampak ni. Ya. Okey. Ya.
So kita goreng satu lagi round. Suka goreng bagi garing. Okay, nampak ni. So dia nak garing ni, kau boleh kacau je. Ya. You apa? Ha? Okey dah. Okey, biar yang letak situ. Okey. Dia sikit lagi garing. Okey, boleh ni. Okey, korang angkat dia. Hotdog. Bukan hotdog, churros. Nanti kita makan. Kita buat ni. Ha. Mana plastik? Okey. No. Jatuh tu. Ya Allah. Abang. Sini. Abang yang ni. Okey, korang. Kalau korang dah ni, dah siap dah goreng. Korang boleh salut dia dengan gula halus. Ataupun korang boleh buat sendiri kat rumah. Ambil blender, korang blender je gula kasar tu dah dihalus. Ataupun korang malas, korang boleh beli kat pasar raya. So salut je. Okey, salut je gula. So kalau korang ada sebut kulit kayu manis, korang boleh campur sikit yang gula. Dia bagi harum kulit kayu manis lah. So ataupun kalau korang ada coklat sauce ke, strawberry sauce ke, kau boleh makan sekali yang churros. So kau letak je lah churros ni. Kau buat satu-satu lambat pula. Okay, salur ke buat dia macam ni. Okay. Korang boleh buat. Nanti korang boleh cubalah yang saya tunjuk tadi. Nanti korang boleh try buat kat rumah. Boleh try rasa. Ya. Siap ke? Dah siap dah. Anda nak tolong Abah? Tak nak lah. Tolong Abah buat ni. Abang, tolong abang buat ni. Tolong. Tepung. Kat tepung gula. Mana tengok? Baik, tumpah. Ni boleh makan ke? Ni. Janganlah macam tu. Dah siap letak sini. Abang, tak payahlah buat semua. Abang, dia nak tengok channel Omega. Pula. Kata nak tolong. Abang kata nak tengok video. Ya Allah. Abang, Ya. kau ada dimakan. Awak yang cakap Indon pula ni. Itulah tengok cerita Indon. Dah cakap Indon. Pergi Indon lah. Dah tu janganlah cakap Indon. Cakap Melayu. Okey, dah siap. Ni, cuba try makan. Janganlah makan gula. Oh. Ya, makan. Sedap. Okey, ni korang tengok churros. So korang boleh try, boleh buat kat rumah, boleh cuba kalau ada barang kat rumah, boleh try. So sampai sini je saya share churros saya. Sorry lah agak macam comot sikit, biasalah dah lama dah tak buat. So korang boleh try kat rumah. So jangan lupa subscribe, share dan like komen ni. So sampai sini saja. Next kita akan buat resepi yang lain pula. So boleh tunggu video akan datang. Okay, bye.